Satu kes kezaliman terhadap haiwan yang menggemparkan telah direkam oleh kamera. Membuang sebuah kotak yang mengandungi 5 ekor kucing di Taman Don Easley dan kemudian terus masuk semula ke dalam keretanya dan memandu pergi. Kami akan menjelaskan apa yang berlaku apabila detektif tiba di depan pintu rumahnya dan mengapa wanita dari Florida ini didakwa membuang hampir setengah dozen anak kucing yang baru lahir seperti sampah. Mereka melahirkan anak di halaman belakang dan kami hanya mahu menyingkirkan mereka. Ini adalah Inside the Crime yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekarang saya memang pencinta kucing yang tegar. Sesiapa yang mengenali saya tahu betapa saya sangat sayangkan kucing-kucing saya, Megan, China, dan Buttons yang telah pergi meninggalkan kita. Jadi, idea membuang sekotak 5 anak kucing yang tidak berdaya daripada menyerahkan mereka ke tempat perlindungan benar-benar membuat saya terkejut. Ini adalah pada 6 April 2026. Kami berada di Wilton Manors, Florida, sebuah bandar yang kurang daripada 20 menit dari Fort Lauderdale. Pada hari itu, pegawai dari Jabatan Polis Wilton Manors telah dimaklumkan tentang kemungkinan kes kekejaman terhadap haiwan. Menurut laporan kes mereka, terdapat juga video kejadian yang didakwa tersebar di media sosial. Pemanggil asal memberikan rekaman kamera keselamatan rumahnya kepada polis, dan inilah yang dilaporkan ditunjukkan pada pukul 10.07 pagi. Pada 5 April 2026, sebuah Kia Forte merah berhenti di pintu masuk taman. Kendaraan itu tidak meletakkan kereta di petak parkir, sebaliknya berhenti di sepanjang pagar. Seorang wanita berkulit putih, berumur lebih kurang 30 hingga 40 tahun, berambut coklat, mempunyai tatu di lengan kiri dan berkacamata, dilihat keluar dari tempat duduk pemandu. Wanita yang kemudiannya dikenali sebagai Catherine Luciano mengambil sebuah kotak cardboard besar dari tempat duduk belakang dan membawanya masuk ke pintu masuk taman, melepasi pagar putih itu. Seorang lagi individu yang memakai topi dan kacamata dilihat keluar dari tempat duduk penumpang hadapan dan berdiri di sebelah kendaraan sambil menunggu. Luciano dilihat membuka kotak itu dengan paksa yang telah ditutup dengan pita pelekat. Seekor anak kucing dilihat melompat keluar dari kotak ke atas lantai. Luciano kemudian membalikan kotak itu dan 4 lagi anak kucing jatuh ke atas tanah. Luciano membawa kotak itu kembali ke kendaraan dan kedua-dua dia serta penumpang tersebut meninggalkan taman itu, meninggalkan 5 ekor anak kucing tersebut. Apabila rekaman video pengawasan itu disiarkan di media sosial, kes ini malah menjadi berita. Anda mungkin pernah mendengarnya pada hari Isnin apabila dia dirakam oleh kamera membuang sebuah kotak yang mengandungi 5 ekor kucing di Taman Don Easley berhampiran Northwest 29th Street di Wilton Manors dan kemudian hanya masuk semula ke dalam keretanya dan memandu pergi. Menurut laporan kejadian, anak-anak kucing itu sangat lapar. Mereka ditinggalkan tanpa sebarang makanan atau air. Polis juga menyatakan pada hari-hari anak-anak kucing itu dilaporkan ditinggalkan, cuaca di luar sangat panas dan lembab. Suhu ketika itu kira-kira 85 derajat dan cerah. Laporan itu turut menyatakan lokasi di mana anak-anak kucing itu ditinggalkan sangat berdekatan dengan jalan raya yang sibuk dan banyak kendaraan. Taman ini juga mempunyai papan tanda amaran tentang pemangsa seperti buaya. Dengan semua faktor ini, ia bukanlah tempat yang selamat atau sesuai untuk meninggalkan anak-anak kucing. Pegawai-pegawai berjaya menjejaki Catherine Luciano selepas nombor plat keretanya dilaporkan direkam oleh kamera tidak jauh dari taman tersebut. Pada 9 April, pegawai-pegawai bercakap dengan Catherine. Adakah awak dan Cik Luciano? Okey, kami hanya perlu bercakap dengan awak tentang satu insiden yang berlaku di Molten Manor. Saya tak tahu adakah awak menonton berita atau ada media sosial atau apa-apa. Tiada adil langsung tentang apa yang ia mungkin berkaitan. Lebih kurang kami ada satu insiden di Molten Manor yang melibatkan sekumpulan kucing dan anak kucing. Dan awak tahu, melalui rakaman kami boleh nampak kereta dan nombor plat serta sebagainya. Jadi kami dapat menjejaki semula kepada awak. Kami sebenarnya hanya mahu tahu apa yang sedang berlaku atau... Ya, jiran saya ada banyak kucing dan kami hanya memutuskan untuk tinggalkan mereka di situ. Itu saja sebenarnya. Okey. Ya, sebab saya faham dengan kucing mereka memang cepat membiak. Dan saya rasa mungkin ada juga yang liar di sini. Ya, mereka beranak di belakang rumah dan kami cuma nak buang mereka. Baiklah, tapi bila awak buat macam tu, itu adalah satu jenayah. Pegawai-pegawai merancang untuk menangkap Catherine, tapi dia kata dia perlu pergi kerja dan berharap dia boleh lepas hanya dengan saman. Okey, jadi saya perlu bacakan hak-hak awak dulu dan kemudian kita akan bincang tentang apa yang berlaku. Okey, adakah saya perlu pergi sebab saya kena balik kerja? Ya, mungkin. Maksud saya, kami akan beri awak masa untuk buat persiapan. Itulah sebabnya saya nak pastikan awak ada di sini, awak tahu dan awak akan telefon tempat kerja untuk uruskan semuanya sebab saya pun tak suka buat begini. Tapi sekarang dah tersebar di mana-mana. Saya tak pasti kalau awak dah tengok di berita dan sebagainya. Tidak, biar saya ketuk pintu dia. Pintu sebab itu nama kucing dia dan kami panggil dia Oki. Baiklah, tunggu sebentar. Kepada jiran-jiran kamu.
Ya, Jangan risau tentang jiran-jiran kamu. Kami akan bercakap dengan mereka selepas ini. Jika kamu mahu selesaikan sesuatu di tempat kerja, kamu boleh beritahu mereka kamu tidak akan dapat masuk kerja semula. Okey, dan bolehkah awak terangkan prosesnya? Sebab saya juga ada seorang anak lelaki yang... Perlu diambil. Awak perlu buat persiapan di sini pada satu ketika nanti. Okey. Ia tak sepatutnya mengambil masa yang lama. Sejujurnya, insiden itu kita akan bincang lebih mendalam nanti. Tapi ia hanyalah kesalahan kecil. Tapi awak tahu, awak tetap kena lalui satu proses. Jadi, saya nak pastikan awak boleh selesaikan dengan anak awak dan sebagainya. Okey. Tapi tunggu di luar sini. jangan masuk ke dalam. Okey. Hei kawan. Kawan, awak tak nampak ke? Ya, tunggu saja di luar. Tidak. Dia kata tunggu di luar. Dia suruh awak tunggu di sini. Dia tak kata pergi. Dia kata jangan pergi bercakap dengan jiran awak. Okey, jadi pasal anak kucing itu, mereka akan kenakan pertuduhan kesalahan kecil atau macam itu. Hai, apa khabar? Ini Detektif Plan dari Multi Ultimate. Hai, apa khabar? Baik. Saya tak pasti sama ada awak, saya tak pasti sama ada kamu semua dah tengok berita atau media sosial. Tapi ia dah tersebar di merata-rata tempat. Awak tahu, malangnya saya faham apa yang awak cuba lakukan di sini. Saya faham. Awak tahu, saya faham situasi kucing di sini. Tapi bila awak buang haiwan atau tinggalkan mereka di taman terbiar, secara tekikalnya itu adalah kekejaman terhadap haiwan. Jadi, awak tak boleh buat macam tu. Dan, ya. Sepatutnya, awak tahu ia adalah proses yang mudah. Apa yang berlaku ialah, awak akan didaftarkan, awak akan dibawa ke pejabat Sheriff Broward, tapi sebab ia adalah kesalahan kecil, awak ada rekod jenayah tak? Tak ada. Okey, dia tak ada rekod jenayah. Jadi kemungkinan besar, awak tahu mereka mungkin akan benarkan dia keluar dengan ikat jamin dengan cepat. Ia berkaitan dengan lesen memandu. Ya. Ya, jadi dia mungkin akan dapat keluar dengan cepat. Saya tak pasti berapa lama sebenarnya, tapi awak tahu, ini memang sesuatu yang kita perlu lakukan. Ya. Nah, boleh awak telefon dia? Okey, tak ada ke macam saman yang korang boleh bagi pada dia? Tak ada. Atau dia memang kena ditahan? Melangir. Awak tahu, memang begitulah keadaannya. Terutama sekali, awak tahu ada 5 anak kucing. Jadi bilangannya lebih tinggi. Tapi ia masih satu kesalahan kecil. Ia bukan jenayah berat atau apa-apa. Jadi awak sepatutnya boleh diikat jamin dengan cepat. Kita tak perlu buat begitu. Ya. Kita bukan yang buat keputusan itu, tapi... Dan awak tahu, video yang dikeluarkan itu bukan dari pihak polis. Ia daripada orang awam. Saya rasa jiran macam rakam terus ke taman itu. Jadi tiada apa yang saya boleh buat tanpa, awak tahu, tanpa video itu tersebar juga. Baik. Saya cuma nak awak tahu, saya nak pastikan, sudah tentu, saya tak nak awak hilang kerja atau anak awak atau apa-apa macam tu. Jadi saya memang nak beri awak masa untuk uruskan semua itu. Tapi kita kena juga. Di mana dia akan mengundi? Pejabat Sheriff Broward yang terletak di pusat bandar Fort Lauderdale. Okey. Okey, saya akan tinggalkan dompet saya di dalam supaya awak mungkin boleh datang ke hati saya. Dan kemudian, awak tahu, bila saya dah bagi, bila kita dah sampai sana, mungkin dalam sejam atau lebih, awak akan semak laman web tu dan awak akan dapat lihat berapa jumlah ikat jamin dia dan semua itu. Catherine berjaya membuat urusan yang dia perlukan. Jadi, pegawai-pegawai membacakan hak Miranda kepadanya dan dia mula menerangkan kenapa dia didakwa membuang sekotak anak kucing seperti sampah. Awak sedang berdiri di tempat yang betul. Awak nak saingan ikat itu. Penyataan? Awak nak bercakap tentang apa yang berlaku. Ya, maksud saya boleh ceritakan kepada kamu semua apa yang berlaku. Jadi, kami ada anak-anak kucing lain di sini yang saya telah hantar ke Persatuan Haiwan. Tapi mereka menyusahkan saya untuk menerima anak-anak kucing itu pun sebab mereka sudah penuh. Jumlahnya ada 6, 4 mati. Jadi ada 6 yang awak jumpa di sini asal dia. Ya, di belakang rumah saya sebab kami sedang buat parti Easter. Macam itulah kami jumpa semua anak kucing tu. Dan anak lelaki saya ada alahan, jadi saya cuma cuba nak buang mereka. Tapi bila saya pergi nak ambil anak-anak kucing tu, mereka pada dasarnya kata mereka terpaksa tidurkan mereka atau saya kena bawa balik semula keesokan harinya. Jadi mereka tak permudahkan proses tu macam, okey, kami boleh ambil lebih banyak kucing. Jadi saya cuma tinggalkan mereka di suatu tempat. Saya tak nak tinggalkan mereka di sini sebab saya tak nak mereka kembali ke sini. Okey, saya tak ada kucing. Adakah awak ada kucing betina di belakang sana yang asyik bunting? Itu ke masalahnya? Maksud saya Kami ada beberapa ekor kucing di dia macam dari pintu. yang datang. Isunya ialah, maksud saya Maksud saya akan, awak sudah tahu sebab mereka cuba pergi ke Humane Society. saya tahu ia bukan proses yang mudah. Tapi malangnya, awak tak boleh buang mereka di taman atau tempat awam tanpa perlindungan yang diperlukan.
Ia jadi seperti satu perbuatan meninggalkan. Walaupun mereka tidak seperti milik saya. Ya. Sebab kalau awak baca, maksud saya kalau awak nak buat penyelidikan nanti, undang-undang pengabaian haiwan, kalau awak tinggalkan mereka di situ, tanpa makanan atau tempat berlindung atau perkara-perkara penting itu, awak sebenarnya sedang mengabaikan mereka. Awak tahu, ada tempat perlindungan lain. Bukan hanya Persatuan Kemanusiaan saja. Ada banyak tempat perlindungan. Kami ada di sana. Kami telefon ya ke mana-mana saja pada hari Sabtu. Ya, dan saya dah tinggalkan nombor saya. Bukanlah saya tiba-tiba bangun dan terus tinggalkan mereka di situ. Bukan macam saya sengaja nak buang mereka. Dan saya tahu itu kedengaran buruk. Tapi bukannya tempat lain nak ambil mereka pun. Okey, jadi awak memang cuba pergi ke tempat perlindungan lain dulu. Ya, saya singgah di Humane Society 2 kali pada hari Sabtu dan Ahad. Adakah awak cuba di tempat lain juga? Ya, saya telefon penyelamat hidupan liar. Saya telefon beberapa tempat. Dia telah telefon beberapa tempat. Saya boleh tunjukkan kepada awak. Tapi tinggalkan mereka macam di taman tanpa makanan atau tempat berlindung. Macam, awak faham maksud saya? Tengok macam saya pun dah telefon. Saya hubungi orang untuk telefon semua ini pada hari Sabtu. Untuk cari baiklah. Dari saya ganteng kalau awak buat, saya tak pasti kalau ada kucing ibu di sini, awak kena cari jalan. Awak tahu mereka ada program yang boleh bantu untuk mandulkan dan kastrasi mereka dengan lebih murah. Dia ada cakap kalau saya jumpa kucing ibu, bawa dia sekali. Tapi saya tak dapat buat dia ikut. Ya. Jadi saya cuba buat yang terbaik sebelum saya tinggalkan mereka di sana. Ya. Saya faham. Tapi awak tahu, masa awak mandu ke taman tu, ada perkara lain yang awak kena fikirkan dulu. Saya tahu awak kata awak dah cuba. Tapi awak tak boleh biarkan mereka di taman macam tu saja. Dan awak sebenarnya belum nampak apa-apa lagi di media atau apa-apa pun. Tak, ia dah tersebar di mana-mana. Ya, sebab orang ramai, maksud saya faham. Saya faham apa yang awak cuba sampaikan, apa yang awak buat. Tapi bila ia dah jadi perhatian orang ramai dan mereka nampak awak macam buang kucing-kucing tu, ia memang nampak tak elok. So, awak dah dapat buat persiapan untuk awak punya. Ya, saya dah beritahu tempat kerja. Saya cuma perlu ambil dompet saya supaya saya boleh ikut awak. Awak akan tinggalkan mana-mana barang kemas awak di sini. Adakah ini kotak yang awak guna untuk kucing-kucing tu? Baguslah. Jangan risau. Kita akan letak pita pelekat padanya. Saya rasa begitu ya. Saya akan rekodkan itu. Ya, saya nampak itu. Saya cuma akan... Ini adalah kotak yang digunakan. Pita yang sama. Tanda yang sama. Ya. Tidak, saya rasa telefon kerja saya ada di pejabat saya. Nak saya ambilkan atau tidak? Ha? Faham ya? Teruskan. Mereka masuk ke dalam, jadi dia tinggalkan barang kemasnya di dalam rumah, dia cuma mahu ambil barang kemas itu bersamanya. Adakah awak ada tingkit tambahan atau apa-apa lagi? Jangan keluar. Cara awak bergerak mulai esok, bagus tak macam tu? Akan pergi sekejap saja. Berikutan kes Catherine, Jabatan Polis Wilton Manors memuat naik ini ke laman media sosial mereka. Jabatan Polis Wilton Manors ingin terus mendidik orang ramai dan menyediakan sumber untuk rakan berbulu kita. Di mana hendak membawa haiwan terbiak, semak tempat perlindungan haiwan tempatan anda dan atau kumpulan penyelamat. Hubungi dan email semua tempat perlindungan untuk cuba mencari tempat yang selamat. Laman web yang baik untuk mencari tempat perlindungan ialah Pet Finder. Untuk kucing liar, satu lagi pilihan ialah tangkap, mandulkan, vaksin dan lepaskan semula. Tetapi Catherine berkata dia berharap tidak akan menghadapi masalah ini lagi. Adakah awak faham? Awak faham tak apa tuduhan-tuduhan ini? Maksud saya ya, ia memang membuang kereta begitu saja atau meninggalkan begitu saja. Baiklah, Peninggalan. malah walaupun ia berada. dalam fikiran kita. Ya, betul.
Dan seperti yang saya katakan, ada video yang tersebar yang bukan datang daripada, saya tak nampak pun, ya saya tahu, ia bukan dari polis, ia dari pemeriksaan ya. Maksud saya, awak tahu macam orang yang sayang haiwan ni kadang-kadang agak kejam juga. Tapi mereka akan berada di luar sana dan video-video itu akan tersebar juga. Jadi pertuduhan itu mungkin akan dibuat tak lama lagi. Itu cuma kesalahan kecil. Jadi Awak tahu, dia tiada. teruskan, ia tidak ada rekod jenayah. Jadi, sesiapa sahaja boleh melihatnya. Ya, sebaik sahaja dia dibebaskan dengan ikat jamin. Semak laman web haiwan peliharaan BSO. Maaf, saya tak faham apa yang awak cakap. Maaf. Saya sihat. Ia akan dijemput. Jika anda semua ada masalah dengan kucing anda pada masa akan datang, anda tahu kami boleh berikan sumber di mana anda boleh dapatkan bantuan. Tidak, jangan risau. Saya akan berpindah dari sini, jadi ia tidak begitu penting. Saya tak pernah ada masalah dengan kucing. Ia sama ada itu atau mereka akan menidurkan mereka. Dan saya rasa tiada haiwan yang patut ditidurkan. Atau biarkan ibu dia makan anak itu. Ya, sebab itu masalahnya bila saya pergi ambil rumah, lompat dari belakang, mereka baru saja melahirkan. Betul-betul dia kata baru 30 minit sebelum itu. Kucing ibu masih ada di sini? Saya tak pasti. Itu perkara biasa. Saya takkan pergi ke belakang sekarang. Okey, ya. Dia macam sedang makan anak-anak kucing itu. Kucing itu sedang makan bayi-bayi itu. Ya, kami periksa mereka. Itulah masalah utama. Sebab itu kami mula hubungi saya di mana-mana. Sebab kami kata, jangan, itu adalah telur. Mencari untuk anak-anak. Dia kebetulan tidak ke taman. Habis yang lain. Dia pun ada alahan. Apple macam 5. Ya, Saya rasa bukan soal nak letak mereka di mana-mana sebab itu masuk akal. Awak cuma perlu letak mereka di tempat yang ada keperluan, bawa mereka ke tempat yang betul macam ke doktor haiwan atau tempat perlindungan. Ada juga tempat perlindungan haiwan yang tidak membunuh. Awak tahu, ada satu di sini, Van Pet Rescue. jadi. Tapi saya memang sudah hubungi Wilder. Awak ada sebut nama itu tadi. Saya juga dah hubungi beberapa tempat lain di kawasan ini. Mereka sama ada tak angkat telefon atau mereka kata mereka akan ambil mereka. Dan ya, seperti kenyataan awak, saya akan masukkan dalam laporan supaya hakim boleh membacanya. Dan kemudian pastikan dia akan faham dari mana awak datang. Tapi awak tahu, macam taman yang awak tinggalkan itu pun taman awam. Awak tahu, fikir juga tentang di mana awak berada. Jangan padam mana-mana panggilan telefon itu. Ya, simpan saja semuanya. Saya tunjukkan ya. Simpan semuanya. Ya. Ya, saya akan hantar milik saya kepadanya. Itu menunjukkan niat baik. Macam, kita dah cuba. Pegawai-pegawai menahan Catherine dan mendakwanya atas kesalahan penderaan dan pengabaian haiwan. Baiklah, Untuk pengangkutan, awak perlu digari tapi hanya untuk pengangkutan sahaja. Dan kemudian kita boleh lepaskan. Saya pun penyanyi juga. Ya. Saya perlu selesaikan video itu. Saya tak pasti sama ada awak tahu tentang ini dan ia akan berkaitan dengan itu. Jadi awak nak saya pegang kunci awak? ya, Awaklah kunci tu. Tak, sebab nanti bila saya keluar, saya kena balik tepat pada masanya. Tiba, awak tak keluar. Tiba. Okey. Awak tak bawa apa-apa kan? Tak ada benda macam tu kan? Baiklah, dan kemudian awak tahu nombor dia, ada beberapa yang saya hafal. Saya sentiasa di rumah. Awaklah tulis untuk dia di mana-mana supaya dia boleh bawa. Awak tulis di atas kertas ini dan kemudian kita boleh tulis di atas harta itu. Baiklah. saya akan ke sana sekejap lagi. Jom kita jalan. Mari ke sini ke kereta. Kita akan bawa telefon itu bersama kita. Jadi awak hanya perlu tulis supaya awak ada maklumat itu. Dengan awak, ya. Saya. Anjing. Ya, maksud saya, kami bukan cuba untuk menjadi. Seperti yang saya katakan, saya faham apa yang awak cuba lakukan.
Ini memang cara undang-undang berfungsi. Dan seperti yang saya katakan, simpan semua yang awak ada supaya awak boleh tunjukkan bahawa inilah yang saya cuba lakukan. Dan jika awak mula melihat di media sosial, berhati-hatilah kerana orang ramai memang kasar. Saya tak kisah sangat seperti yang saya katakan. Saya tak masuk pun. Ya, awak tahu kepada siapa awak patut percayakan. Itu saja yang penting. Yang itu tak ada masalah. Ya. Dan awak tahu, di halaman kami, ia lebih kepada ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu apa yang perlu dibuat dengan kucing dan sebagainya. Jadi, ia lebih kepada sesuatu yang bersifat pendidikan. Boleh tak saya letak di depan? Boleh tak awak alihkan ke depan? Ya, sebenarnya awak cuma perlu tulis kepada RPD. Jadi, ia akan jadi sangat cepat. Ia hanya ambil masa seminit. Ya. Kita ada ya. Ia akan ada di sana. Kami akan bawa bersama awak. Awak tak akan tinggal dengan dia, tapi kita akan, ya, Awak di bawah jagaan mereka. Saya cuma menghantar semua barang milik awak kepada awak. kita akan pergi ke yang seterusnya. Okey, terima kasih. Saya amat menghargainya. Sebelum Catherine dibawa ke penjara daerah Broward, dia terlebih dahulu dibawa ke balai polis. Dan apabila anda sampai di sana, barulah proses itu akan bermula. Selepas mereka memproses anda, mereka akan memberi anda peluang untuk membuat panggilan telefon. Sekarang kenapa pergi sana anda akan Pejabat Sheriff Broward, penjara utama. Anda akan diproses di sana dan akhirnya akan berjumpa dengan hakim. Dan disitulah Anda boleh membuat semua panggilan telepon Anda atau... Jangan, masih ada beberapa kaki lagi. Kemudian kita akan mula semula. Bukan, awak bukan. Awak tinggal di tengah-tengah terowong. Bukan kami, ia penjara percuma. Maksud saya, kalau mereka boleh macam ambil semuanya entah macam mana, itu memang hebat. Ya, ia macam... Jadi macam... Saya akan pergi lebih dekat. Di sebelah sana. Okey. Saya, tolong, ambil. Terima kasih. Betul, Tuhan memberkati. Bravo. Hanya. Hati-hati melangkah. Lantai agak basah. Boleh tolong saya sekejap? Boleh tengokkan cermin mata saya? Tolong. Awak ada telefon saya dan kertas saya? Ya, kertas kecil yang awak buat tu. Dengan nombor telefon tu kan? Ya, ya. Saya akan tuliskan nombor-nombor tu di atas keping kertas lain untuk awak. Saya akan pusing ikut sini. Baiklah, pergi ke kedai. Balik ke Kaneo, di sana. Teruskan dan berdiri di atas kotak hitam itu serta menghadap ke tingkap untuk saya. Maafkan saya hanya akan periksa awak. Baiklah, teruskan dan turun ke bawah sana. Saya akan letakkan gari di depan, okey?
Teruskan dan pakai ini nanti. Letakkan tangan awak dalam ini. Baiklah, awak ada barang kemas atau tindik. Cincin hidung itu boleh kanggan? Sebenarnya ya, saya tak boleh. Ya, baiklah. Beri saya 1 saat. Menurut laporan oleh stesen berita WPLG, hakim memberitahu Catherine bahawa dia tidak dibenarkan memelihara haiwan semasa dalam pembebasan pra-perbicaraan, satu kenyataan yang dikatakan membuatkan dia tersenyum sinis. Dia berdepan 5 pertuduhan meninggalkan haiwan dan 5 pertuduhan berkaitan penyiksaan, pengabaian, mencacatkan atau membunuh haiwan. Dia dibebaskan dari penjara selepas membayar ikat jamin sebanyak $5,000. Rekod mahkamah dalam talian menunjukkan Catherine Luciana mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan, yang kesemuanya adalah kesalahan kecil. Perbicaraan seterusnya dijadwalkan pada 12 Jun, tetapi ada juga berita baik dalam kisah ini. Kelima-lima anak kucing tersebut telah pun diambil angkat. Terima kasih kerana bersama saya dalam episod Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan berjumpa lagi di sini esok dengan satu lagi kes.